Okay, hari ini kita berada di Pulau Condong, Aceh untuk kerja-kerja membina satu jambatan. Seperti mana tengok, sini ada dah satu jambatan. Dia nak propose satu lagi jambatan belah sini. Untuk selisih. Ni gi, ni mari. Di sini, kalau tengok sungai ni, dalam ni dia ada 4 poin piling, 4 poin dalam sungai. Kat cerun tu ada 2, dekat cerun sini ada 2 poin piling. Okey. Learningnya kerja-kerja topografi untuk kita setting out propose piling. Okay, ni kita punya construction drawing. Jambatan sedia ada. Okay, kita akan propose satu new jambatan kat sini. Okey, kat sana. Sedia ada. Itu dekat sana. Okey, kalau tengok di sini, kita dah ada buat site clearing. Sebab kita buai dulu topsoil atas tu untuk kita ambil OGL, original ground level dia. Sebab di sini bila siap jambatan nanti dia ada melibatkan kerja earthwork, kerja tambur tanah lah. So di sini dia ada melibatkan kerja volume calculation. Okay, kalau tengok di sini dia ada buat excavate dah sikit. Ini mesin piling nak duduk nanti untuk dia ketuk dia punya point piling. Sini dekat seluk ni, kalau tengok ni, seluk sini, seluk sana. Okey, kita akan ambil topo sini untuk tahu dia punya gradient dia macam mana. Dalam air pun kita ambil juga dalam air tu. Okey, lah ni kita duduk dalam sungai dah, turun dalam sungai. Kita baca invert level dia dan dia punya level atas tu untuk tahu seluk ni. Okey, kedudukan piling dia lebih kurang daripada existing jambatan tu. Offset 4 meter ke sini. Di sinilah lebih kurang kawasan untuk kita pack piling nanti.